Oh, Dixon, antara tempat yang senang untuk hilangkan penat. Datang-datang je angin laut terus buat rasa tenang. Hari ni, kita orang akan bawa korang semua pergi ke 3 kafe tepi pantai di Oh, Dixon. Hai, kembali lagi bersama saya Aiman dan saya Daniel. Hari ni kita orang nak bawa korang semua jalan-jalan di Port Dickson. Destinasi pertama kita orang untuk hari ini adalah Kopi Pantai. Bila kita main sailing, tempat mesti nak kena cantik kan? Dekorasi kafe dia simple je, tapi tetap estetik, sesuai dengan tema pantai. Untuk makanan, kita orang ambil meatball and fries RM10.90, mantau and chocolate sauce dengan harga RM8.90, cheesy wedges RM8.90. Kalau review kita orang secara jujur, makanan dia memang okey. Portion dia pun sesuai dengan harga. Lepas tu kalau korang yang duduk lama-lama pun boleh. Sebab apa? Mestilah sebab view dekat pantai ni. Destination kami yang kedua adalah di kafe Kopi dan Kuih. Korang kalau nak datang di kafe ni, pastikan tengok betul-betul tau. Sebab kafe ni betul-betul tersorok. Cantik weh suasana kat kafe ni. Parking dia pun luas. Kalau korang nak tahu, kafe ni ada sediakan Italian cuisine tau. Macam pizza, spaghetti dan macam-macam lagi lah. Korang kalau nak order makanan, tak payah susah-susah pergi kat kaunter. Sebab kat setiap meja ada sediakan barcode tau. So, korang just scan, order dan tunggu je makanan korang sampai. Besar weh pizza dia orang. Tempat ketiga dan terakhir kita orang berdua untuk hari ini adalah Seroja Cafe atau boleh dipanggil Cafe Seroja. Walaupun namanya je kopi, korang jangan salah. Kat sini pun ada banyak jenis makanan dengan minuman secara tempatan yang boleh korang cuba. Sama seperti kafe pantai yang kita orang pergi sebelum ni, Cafe Seroja ni juga kawasan yang dekat dengan tepi pantai kerana dia bersebelahan saja dengan Pantai Teluk Kemang. Kalau korang tanya pendapat pasal makanan, rasanya tak perlu jelas banyak kot. Memang puas. Korang pun kalau datang mesti akan stay lama dekat sini. Saja nak bagi tahu, waktu paling best korang boleh datang kat sini adalah lepas pukul 6 petang, sebab boleh tengok matahari terbenam macam kita orang datang sekarang ni. Tempat duduk dia aja pun dah pakai kursi siling. Mana tak ada rasa bestnya bila korang duduk kat sini. Kalau korang rasa baik waktu petang tu pun dah best, waktu malam pun sama juga. Waktu malam ni suasana yang tak terlalu bising dan lebih santai. Biasanya orang gunakan waktu ni untuk fokus kepada diri sendiri ataupun untuk repas balik diri korang setelah penat. Kalau waktu siang, korang lebih fokus kepada pemandangan. Waktu malam ni pula, kita akan utamakan lebih kepada jenis makanan atau apa saja yang kita rasa kita boleh makan kat sini. Okay guys, itu sahaja untuk vlog kita pada hari ini. Penat juga sebenarnya pusing satu video, tapi best gila sebab vibe dia memang on point. Pantai lawa, angin kuat, semua cukup. Kalau korang belum pernah datang, serius, korang kena try at least sekali. Tak jauh pun. Kadang-kadang momen simple macam ni pun dah cukup buat kepala rasa ingat. Bila duduk kat tepi pantai, tengok ombak, healing bersama family ke, kawan-kawan ke, sama tengok matahari terbenam. Thank you korang sebab follow dari awal sampai habis. Kalau korang suka vibe macam ni, jalan, makan, lepak, chill, jangan lupa tinggal komen, share pendapat atau cadang tempat lain yang korang nak kami explore lepas ni. See you guys on the next video.